ini satu lagi ilmu bahawa manusia ni kalau dah terlalu lama sangat dia ditanam, tulang-tulang lain ni semua dah hancur dah. Tetapi kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tinggalkan satu tulang, iaitu tulang sulbi. Tulang hujung sekali dekat tulang belakang kita ni. Oh, kat ujung tu dekat sekali. punggung ni, kat Ya, punggung betul. ni. Betul. Ekor tulang tu. Ekor tulang tu. Tulang itu tak akan hancur walau bagaimana sekali pun terjadi. Dan mereka kata lepas dah gali, kita nak kena set masa. Pastikan kita sampai dekat dasar liang tu sebelum bulan purnama bentuk bulan tu bentukkan purnama tu sepenuhnya. Sebab bila dah siap gali, bulan purnama punya pancaran datang, tulang tu akan jadi bercahaya macam ibarat glow in the dark. Dan itu baru dah dia dapat detect, okey ni tulang 1, tulang 2, tulang 3, tulang 4, tulang 5, 7 masuk ke 8.